Bicara pasal bandar yang semakin tenggelam, semestinya ramai akan fikir Jakarta. Benar, Jakarta sedang karam, tapi sebenarnya bandar-bandar luar negara pun sedang hadapi masalah yang lebih kurang sama dan tak semuanya disebabkan pencairan ais di bahagian kutub. Untuk perbincangan ini kita pilih Netherlands, yakni Belanda sebagai contoh. Dalam tempoh ratusan tahun ni, kita tengok bandar-bandar sedunia dibina dekat dengan sungai ataupun dekat dengan laut sebab mudah nak bangunkan. Ada kemudahan nak cari makanan, kemudahan nak cari minuman, kemudahan nak berhubung, kemudahan nak berdagang. Mudahlah, senang kata. Tapi zaman sekarang yang mudah tu dah timbulkan satu cabaran baru. Paras laut makin naik. Bandar-bandar pesisiran kena buat itu ini nak tangani masalah tersebut. Dan Belanda tu next level sebab bandar-bandar utama mereka tu macam Den Haag, Amsterdam dan Rotterdam semuanya rapat dengan perairan. The thing is, Belanda ni unik. Dari segi nama je kita nampak Netherlands tu maksudnya bumi hilir. Nether erti dalam bahasa Inggeris senang kata bawah lah. Kebanyakan tanahnya tu bawah paras laut. Sungai Rhine dan Meuse selalunya cetuskan banjir. Tu baru satu hal. Lagi satu hal, bumi hilir ni ada penghuni yang beridentiti. Flanders, Brabant, Holland sebagainya jumpa titik temu melalui ekonomi dan konflik. And then ada great privilege yang naikkan balik hak bumi putera sana sekitar tahun 1477. Slowly mereka jadi negara yang kemudian dimusuhi Perancis misalnya, tapi slowly jadi negara macam sekarang lah. Nak bernegara kita tahu kena berpopulasi. Nak berpopulasi kita tahu kena ada ekonomi. Nak berekonomi kita tahu kenalah bertani. Kat sini ada bercabarannya tu. Belanda ni tanahnya basah sebab bumi hilir. Ini contoh tanah basah mereka. Inggeris panggil ni bogland, Dutch panggil moor. Nak bercucuk tanam kat kawasan ni kena keluarkan airnya tu. Mereka bina lah tanggul nak hadang air, and then bina kincir angin untuk pam air yang ada kat situ tu keluar. Apabila tanah tu dah pun kering, bumi jadi mampat dan tenggelam. Sekaligus lagi bertambahlah masalah bandar karam mereka tu sebab land subsidence. Lagi tenggelam, lagi kena pam air keluar. Benda ni berterusan sampai sekarang. Sahabat zaman Belanda berinovasi dengan membina empangan, bina benteng laut, bina pam untuk further pastikan negara mereka tu tak tenggelam. Maka kalau kita tengok balik, lucu juga kincir angin tu selamatkan Belanda dari tenggelam. Dengan adanya kincir angin, rakyat Belanda boleh bercucuk tanam dan hidup. Tapi kerana kincir angin tu juga indirectly punca Belanda tenggelam. Masalah ni dah start sebelum pencairan ais kutub tu jadi topik perbualan. Jadi dari pengalaman Belanda kita faham isu ni puncanya berpelbagaian tapi terikat pada land subsidence antaranya. Kat Jakarta tu lain, masalah tu dipanggil marine transgression, iaitu laut melebihi darat. So benda-benda macam ni kita boleh nampak dari segi geologi masalah kenaikan aras laut ni, masalah senang kata bandar tenggelam ni ada beberapa punca yang berkait rapat antara satu sama lain.